Sikit-sikit je lah. Dalam boleh. Silalah, jemput makan. Dalam boleh. Adik pilih makan waktu sana ada apa semua ada. Ayan, kita ambil coros. Ini jamuan kejiranan bersama dengan jiran tetangga saya lah. Hampir 20 buah rumah yang kami buat biasanya 2 tahun sekali. Okey, betul. Sehat. Jadi duduk sini ya? Ha, ini dia pergi masuk dalam. Dia pernah buat apa? Terima kasih. Boleh cerita sikit pasal jamuan ni? Okey, sejak bila dia mula dianjurkan? Dianjurkan. Sebenarnya jamuan silaturahim kejurunan kasih sayang ni kita dah anjurkan daripada saya sekolah rendah lagi. Saya bukan sekolah menengah form 1 sehingga saya dah mencapai usia 30-an. Dalam rasa 30 berapa? Dah lebih 20 tahun dah. Dah dekat 20 tahun dah. Alhamdulillah. Dan ini adalah gabungan daripada jiran-jiran tetangga. Tahun ni kita tak ramai. Pernah satu tahun tu 40 orang, 40 rumah. Maksudnya 40 rumah. Tapi tahun ni 13 rumah saja. Tapi dalam rumah tu pun ada lebih kurang 3 ke 4, 5 keluarga. Dan memang jamuan ni kita buat 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Yes. Dan kita orang last buat 2017. Tertunda sebab PKP. Lepas tu ada kekangan sikit. Dan alhamdulillah tahun ni kita realisasikan. Jamuan macam mana? Setiap rumah kena setiap rumah perlu sediakan makanan untuk 100 pack atau lebih. Minimum 100 pack, maksimum terpulang. Lepas tu setiap rumah kita orang berkongsi buat kutipan tabung RM30. Lepas tu 3 kilo gula dan 200 cawan untuk kami berikan kepada duit untuk bendahari. Lepas tu untuk cawan dan gula untuk kita punya yang tukang buat air. Sebab ada satu rumah. Ada satu. Kejiranan kat sini orang tempatan atau macam mana? Ada yang tempatan, ada yang ada boyan, ada memang orang sini, ada ke. InsyaAllah, terima kasih datang.